Orang Malaysia ni kata je tak ada duit, tapi setiap kali ada food festival, mesti ada muka dia. TikTok pula penuh dengan video kedai viral yang rasa biasa, tapi harga luar biasa. Hidup miskin tapi selera T20. Kedai biasa tak pandang, nak yang viral, yang berasap, yang topping melimpah sampai tak nampak nasi. Benda ni bukan pasal nak enjoy makan, tapi bila gaya hidup reward diri ini jadi tabiat, duit habis, badan pun rosak. Sebab yang viral ni selalunya bukan sebab sihat, tapi sebab manis, masin, dan minyaknya pun dah lebih daripada lauk. Sekarang Dr. Zul, Menteri Kesihatan, dah lancarkan war on sugar, lepas tu war on salt. Saya cadangkan lepas ni buat terus war on cheese sekali. Sebab sekarang ni semua benda nak kena letak cheese. Dari kentang goreng sampai kari pap pun dah letak cheese. Kita sanggup beratur sejam semata nak makan cheese tarik sampai lutut, tapi nak jalan kaki 10 minit pun malas. Akhirnya bila kita tua nanti, yang banyak penyakit ni lah jenis duit pun tak berapa nak ada. Tapi penjual makanan viral yang tak sihat tu semua, hidup kaya raya. Kalau kita fikir balik, semua ni sebenarnya pasal tabiat. Kita bukannya kurang pengetahuan, kita cuma kurang sistem yang betul. Sebab tu saya cadangkan baca Atomic Habits. Buku ni tunjuk macam mana habit kecil boleh ubah kesihatan, keuangan dan cara kita jaga diri. Kalau tak mula sekarang, kita akan ulang kitaran sama. Duit habis, badan rosak, hidup makin sempit. Beli sekarang tau.